Dia menjadi wali kepada orang si kahwin. Orang yang tak cukup semayang boleh tak jadi wali? Asal ceritanya Nabi kata la nikaha illa biwali yang rasyid. Tidak sah nikah melainkan dengan wali yang elok. Wali yang fasik tak elok. Tidak boleh jadi wali kalau wali itu fasik. Apa makna fasik? Al-khariju min ta'atillah. Orang yang tidak patuh dengan kewajipan Allah. Antaranya tidak solat, atau dia solat separuh saja, seperti garik ngisa dia solat, 3 lagi tidak solat, maka dia dikira fasik, tidak sah jadi wali menurut pendapat yang muktamad. Cara nak selesaikannya ialah suruh wali tadi bertaubat. Ayah, kita esok nak nikah, ayah akad nikah jadi wali kita, anak puang dia kata. Tapi orang duk ngajar khabar orang yang tak semayang tak boleh jadi wali. Kita tak mahu orang lain jadi wali. Kalau ayah taubat hari ni, esok boleh jadi wali on the spot. Faham lagi? Wali yang fasik lepas taubat boleh jadi wali. Mudah tak? Mudah. Tu kalau ayah dia setuju. Faham? Pukul 7 taubat, 7 1 minit boleh jadi wali dah. Benar? Mudah tak? Mudah. Tapi kalau ayah dia kata aku tak mau taubat, mampu aku tak taubat. Faham? Ada ke ayah gitu? Faham? Jenis nak tahan api neraka. Aku tak mau taubat, kamu nak ajar aku Faham? Tak mau taubat, berpindah kepada toki. Senang ada 7 kan wali. Pindah ke toki pula. Dah ayah tak mau taubat, toki jadi wali. Toki fasik juga, jual ketung. Faham lagi? Faham lagi? Jual ketung toki, ngisak pun ngisak kau toki. Faham lagi? Berpindah kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Jelas? Adik-beradik seibu bapa dah lanjir, 3 beradik lanjir berlaku. Faham tak kau? Pecah rumah berlaku 3 beradik. Tak boleh balik. Faham? Tukar kepada pindah pada adik-beradik lelaki sebapa mak lain. Jelas lagi? Mudah. Adik-beradik sebapa kecil lagi duduk dalam buah. Pindah pula pada anak saudara belah adik-beradik lelaki. Anak abang atau anak adik boleh jadi wali. Faham lagi? Nah, tak ada juga pindah pada pak saudara sebelah ayah, abang ayah atau adik lelaki ayah. Faham? Tak ada juga sepupu boleh jadi wali. Kan ramai 7 golongan wali. Sepupu fasik juga, maka juru nikah jadi wali. Mana? Hak jabat agama kerajaan. Mala waliyalah fasultan waliyullah. Siapa tak ada wali, maka kerajaan sediakan wali. Hak jabat agama. Jabat agama fasik juga. Faham? Maka pindah pada wali fasik ayah tadi. Kenapa? Kalau hak wali jauh fasik, abah ayah yang fasik jadi wali. Semua habis fasik, habis sutir dungung, maka ayah yang fasik tadi sah jadi wali. Jelas lagi? Jelas. Mudah waktu. Bagus tanya. Okey.